Ku pandang di atas awan, ku lihat bintang melambai. Ku hulu tangan menggapai, tetapi tiada sampai. Ku tahu bintang menunggu, namun apalah dayaku. Ku hanya mampu meratap di dalam ratapan sayu. Bintang jangan kau bersedih, bintang jangan kau menangis. Tiada mampu ku kesana, walau telah direncana. Bintang kau tinggi di atas, ku duduk rendah di bawah. Hidupmu berteman bulan, bukan insan kekurangan. Bintang jangan kau terus begini, nanti malammu tiada bersedih. Kita akan tetap bersama untuk selamanya. Cuma lain suasana. Bintang, hentikanlah tangisan yang akan menyiksa diriku. Bintang, dengarkanlah, ada satu pesan terakhir dariku. Bintang, kau pergilah, karena itulah yang terbaik untukmu. Bintang jangan kau terus begini, nanti malammu tiada berseri. Kita akan tetap bersama untuk selamanya. Cuma lain suasana. Cikgu Zaini dan Cikgu Farina. Sebab Cikgu Zaini selalu tolong saya dalam pandu puteri, dalam banyak-banyak hal lah. Kalau Cikgu Farina, cikgu tu penyayang, suka pinjamkan kamera untuk saya ambil gambar. Saya kan cantik. Untuk cikgu saya nak cakap terima kasih sebab dah mengajar saya, bagi saya rasa semangat, rasa untuk macam yakinkan diri yang saya ni boleh masuk dalam apa-apa acara. Lepas tu terima kasih untuk kawan-kawan saya sebab dah jadi kawan saya selama 1 tahun lah. 1 tahun. Terima kasih juga untuk yang lain-lain dah support saya sampai darjah 5 sampai darjah 6. Yang apa ni, untuk kawan-kawan saya lagi sekali, semoga berjaya dekat dekat form 1 nanti. Cikgu favourite saya, Teacher Ain.
Sebab Teacher Ain dia sporting. Lepas tu dia sukalah layan perangai kita orang. Lagi satu Cikgu Zamimi. Sebab dia sporting juga. Time dia ajar saya sajak, dia sporting lah. Terus saya. Okey. Cikgu yang saya takkan lupakan ialah Cikgu Amin. Amin kecil. Sebab dia dah ajar saya empat tinggi sampai memang pro lah Cikgu Amin lah. Lepas tu Cikgu Harun dah denda kita orang. Cikgu Harun memang baik orangnya. Lepas tu Cikgu Harun angkat tangan. Suruh kita orang angkat tangan, kena denda. Lepas tu Cikgu Harun marah saya, tapi saya tetap sayang dia. Okey, dah tu je. Bye. Crispy best sangat. Saya tak boleh lupa. Sebab saya masa hujan saya main rumput saya main dekat padang situ, saya tertawa dengan kawan-kawan saya. Lepas tu Cikgu Mamar saya takkan lupa. Cikgu Zamimi, Cikgu Amin dengan yang bawa saya lah sekali. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Ucapan cikgu kepada kamu, jaga diri dan jadilah murid yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Teruskan usaha. Walaupun tidak berjaya hari ini, mungkin hari esok untuk kamu. Terima kasih. Ustazah nak ucapkan selamat berjaya kepada semua murid tahun 6 dan semoga berjaya di dunia dan akhirat. Jangan lupa solat dan jadilah orang berguna seperti hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Itu saja.